Okay, this is Golden Hour Glam. Macam mana Golden Hour? Golden Hour is like sunset, is it? Okay, Fawad tak tahu sebab Fawad biasa makeup natural je. But I trust Dato' Aha punya tangan. Okay, so surprise! Perkara yang paling makeup artist takut bila klien ataupun selebriti tu kulitnya memang dah lawa, tak makeup pun memang dah cantik, sama ada akan jadi lebih cantik ataupun makin teruk lagi daripada kulit ataupun wajah yang dah memang cantik. Walaupun kulit Fawad nampak sangat flawless, tapi dia agak kering. Jadi kena pandai gila nak prep supaya makeup tak nampak kering. Lepas tu jangan lupalah, ini dia Super Grip Primer supaya makeup lebih tahan dekat kat kulit. Tampak tu tak makeup pun dah glow. Aduh, jealousnya. Disebabkan kulit dah cantik, saya tak nak nodai dengan foundation yang sangat tebal, jadi saya gunakan tinted moisturizer sahaja. Sangat sesuai lah untuk kulit Fawad yang kering tadi. Dia akan bagi satin skin finish. Okey, saya masukkan pula concealer CR30 sebagai highlight. So saya tak nak pakai concealer yang terlalu cerah. Goda-goda awal ni korang perlukan gunakan blusher-blusher yang agak warm undertone. Dan ini dia Sculptori. Kita pakai bronzer-bronzer sahaja dan kita setkan pula dengan loose powder translucent. Okay, makeup golden hour ni muka nak kena nampak macam brown-brown sikit, macam golden sikit. Kita setkan pula dengan compact powder dan ini dia finishingnya. Walaupun korang nak nampak macam kulit, tapi kena set betul-betul makeup tu. Ini dia eyeshadownya, Bronze Goddess. Sesuai lah dengan temanya Bronze Goddess, saya akan gunakan warna warm bronze color. Okay, warna tanah, cuma di bahagian depan mata tu saya letak warna gold terang sikit. Glitter shimmer gold kat depan tu sebagai spotlight ataupun highlight supaya nampak makeup ni lebih menarik. Okay, saya kurangkan penggunaan warna-warna gelap. Eyeliner pun saya buat warna-warna dark brown. Okay, kita buat shading sikit dan kita pakaikan mascara. Okay, mascara pula saya gunakan 2 dimensional mascara. Disebabkan eyeshadow sangat simple, saya gunakan bulu mata yang sedikit dramatik lah. Yang ini kod 09. Okay, kening, layu-layukan dengan eyeshadow brown. Okay, dan lekatkan pula dengan locket eyebrow. Okay, tanya dan tekan. Conceal sikit-sikit. Dan ini dia blushernya. Kita gunakan warna-warna warm sahaja. Lalukan pula dengan highlighter di atas bahagian hidung, batang hidung. Kita pecah-pecahkan sikit bibir. Kita buat bentuk baru. Kita masuk ke pula lip velvet. Yang ini color toasted apricot. And then kita linekan sikit. Kita letak pula dengan lip injection supaya bibir nampak lebih monggil. Dan finishingnya, jangan lupa spray dengan glossy coating mist. Dan saya pecahkan rahsia glass skin. Ini dia PDRN Botox Spray. Okay, 1, 2, 3. Okay, kalau I makeup sendiri, I tak reti nak buat bibir macam ni. And I think this is nice. I dapat macam angkat baku sendiri, macam pelakon Indonesia. Cantik Dato', cantik. So nice. Dia macam I can still nampak muka I, but a little bit vogue. Maksudnya macam kalau kita ambil gambar tu nampak, nampak makeup tu nampak cantik. And I paling suka the base makeup ni. Sebab biasanya kalau kita makeup tebal macam ni, dia akan nampak cakey. But then I rasa Dato' Aha spray some PDRN kan. PDRN spray tu, nampak tak? Glass skin, glowing. Ni tak edit tau. No edit.